Tak apalah bang, kata Khadijah apa? Apa kata Khadijah kepada Rasulullah ketika Rasulullah takut macam itu, selimut dia menggigil. Rasulullah kata, Khadijah kata, wahai suamiku, jangan bimbang. Tuhan kau takkan sia-siakan engkau. Bukankah selama ini kau menyambung silaturahim? Bukankah selama ini kau jaga, kau berbaik dengan manusia? Bukankah selama ini kau bagi makan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim? Bukankah selama ini kau sentiasa berbaik dengan orang lain? Selama mana engkau buat macam tu, wahai suamiku, selama itulah engkau dalam pemeliharaan Allah. Sabar, nanti kita pergi ke rumah bapa saudara saya, kita tanya, siapa yang datang memeluk engkau itu, wahai suamiku? Tuan-tuan, seorang pemimpin, seorang yang hebat, nak jadi hebat bukan dia yang hebat tuan-tuan. Dia juga mesti memerlukan seorang isteri yang hebat. Isteri yang faham bagaimana nak menyabarkan suami dia, isteri yang faham kedudukan suami dia. Kalau dapat isteri macam ni tuan-tuan, selamat suami dia. Dapat isteri yang tak faham, menyusahkan laki dia dengan laki-laki dia, out sekali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah dididik, diajar, diasuh. Siapa yang diajar, dia mengajar, yang mengasuh? Allah Ta'ala aturkan tuan-tuan. Nak jadi seorang ketua, nak jadi seorang pemandu kepada masyarakat, pemimpin kepada masyarakat, Rasulullah diajar, dilatih, diasuh. Siapa yang latih ajar? Allah. Awal-awal lagi lahir-lahir sudah tidak ada bapa. Tak berapa lama selepas itu hilang pula ibu. Maksudnya apa? Nak jadi seorang yang hebat, dia kena cekal. Rasulullah bapa tak ada, mak pun tak ada. Kuat, berani, sabar. Sebab tu Rasulullah diajar macam itu. Duduk pula dengan datuk, datuk pula mati. Duduk dengan bapa saudara pula miskin. Nak dilatih menjadi seorang yang hebat tuan-tuan, dia kena cabaran tinggi. Ayah tak ada, mak tak ada, pak, tok tak ada, miskin pula, terpaksa bekerja pula. Semuanya ini adalah latihan, tarbiyah daripada Allah. Kemudian kita lihat Allah Ta'ala atur benda ini kepada Nabi Muhammad. Diberikan pula seorang isteri yang sangat pemurah, yang sangat baik, yang sangat penyantun, yang sangat suka menolong. Tuan-tuan, lihat bagaimana Rasulullah bangun. Daripada kesusahan supaya jiwa menjadi kuat. Kemudian Allah Ta'ala bantu pula daripada pasangan yang sangat bagus. Akhirnya Rasulullah berjaya.